Korang nak more video daripada HH Family yang kita akan touch tentang family, benda-benda yang bermanfaat untuk korang? Very easy. Like, jangan lupa komen dan subscribe YouTube channel kita. Pian baru lepas kahwin kan? Tak adalah baru lepas kahwin. Baru lepas first anniversary. Oh ya ke? Kita punya anniversary 2 Mei. Baru-baru. Baru lagi. Yes. Tapi yang baru lepas bergelar menjadi ayah lah. La ilaha illallah sis. Yes, Alhamdulillah. Dah tak jadi pian lah, jadi pian lah. Dah suka lah, tak boleh panggil baby pian lah. Kena panggil jadi pian lah. Panggil lah baba pian ke. Tapi okay, macam mana rasa jadi ayah? Sebab okay, Aisyah perempuan tau. Kita perempuan, kita memang suka budak. Tapi kalau lelaki, apa perasaan korang lepas jadi seorang ayah? Biasanya orang cakap lah benda ni kan. Dia kata nanti bila dah ada anak, kau dah tak fikir dah pasal kau akan fikir pasal anak. Lepas tu bila kau tengok anak, kau akan rasa macam lupa masalah tu. So kita tak boleh nak faham dan kita tak boleh nak relate. Macam mana perasaan tu kan. Takkanlah kau sayangkan seseorang sampai kau tak rasa macam kau sayang diri sendiri kan. Tapi bila kita dah ada anak ni dan juga kita tengok dia dan juga kita tengok pengorbanan isteri melahirkan tu, barulah kita faham yang satu perasaan yang barulah untuk saya rasa macam kita nak explain pun susah. Sebab bila kita tengok kelahiran cahaya mata sendiri tu, kita tengok ini darah daging aku, memang at that moment kita rasa macam whatever it takes, aku nak kena buat apa, aku kena buat. Apa yang aku boleh buat untuk protect kau, aku akan buat. So memang kita dah tak ada perasaan, kita akan rasa selfless lah. Oh ya ke? Yes. Personally, Pian rasa macam tu. Pian rasa macam tu untuk baby ni, baby Sumaya. Oh, baby girl. Yes, baby girl. Tapi rasa beza lah. Macam sebelum ni bujang kan, tiba-tiba dah ada anak. Beza sangat Syah. Sebab masa dulu, masa Pian bujang, Pian duduk bujang as in duduk sendiri, duduk seorang. Pian duduk seorang selama 7 tahun. So bila kita duduk seorang selama 7 tahun tu, memang kita punya rutin sendiri lah. Apa yang kita buat untuk diri kita. Kita macam tak ada orang kat rumah. Kalau ada pun kucing yang teman. Kucing. Ada kucing seekor. So bila kita dah kahwin ni, of course dia punya rutin tu memang berubah sangat. Sebab kita ada pasangan hidup kan, yang hidup dengan kita. So kita adapt benda tu selama setahun. Alhamdulillah, semuanya semuanya okay. Of course lah ada cabaran dalam perkahwinan kan, especially untuk awal-awal kahwin. Tapi macam wife pun dia sangat bijak handle emosi dia punya communication pun bagus, dia pun baik. So tu dah lepas, dan bila ada anak ni lagilah kita rasa macam ini lain lah. Satu kehidupan yang Pian sendiri tak pernah experience lah. Kita tak tahu rasa dia macam ni. Tapi overall best. Kalau orang cakap penat, memang penat. Kalau orang cakap tak cukup tidur tu, memang tak cukup tidur. Tapi dia punya best tu dapat melenyapkan perasaan-perasaan yang macam tak cukup tidur tu semua kan. Baru berapa minggu kan? Baru dia lahir 23 April. Oh baru. Tak sampai sebulan lagi. Belum sebulan lagi. Tapi kan, ni cuma seimbang je tau. Aisyah adalah tengok satu video. Lepas tu lelaki ni dia tabligh lah kan. Lepas tu dia kata lah, kita lelaki bila kita kahwin, barulah kita ada tanggungjawab dan barulah kita boleh kaya. Yes. Ya ke macam tu? Habis tu kalau bujang memang lelaki buat apa? Tidur, bangun, kerja macam tu lah. I think perasaan dia kaya tu bukannya kaya secara literal. Ni pendapat Pian lah, personal kan. Kaya dari segi rasa cukup tau. Rasa cukup tu. Sebab macam sebelum Pian kahwin, kita rasa macam walaupun waktu tu kita ada duit ke apa, tapi kita tak rasa macam kita berada di landasan yang betul. Especially bila kita keluar dengan anak orang, lepas tu kita belanja dia ke, kita buat apa-apa ke. I always feel like something is not right bila kita buat sesuatu dengan kita punya girlfriend waktu tu kan. So Pian memang akan ada rasa bersalah, rasa macam patutkah aku spend time banyak dengan dia, patutkah aku spend duit on her. Sebab dia bukannya siapa-siapa kan. Tapi bila kita dah kahwin tu, semua rasa macam it feels right. Untuk kita nak spend masa dengan dia, kita tak rasa macam sepatutnya aku spend masa dengan ibu ayah aku lagi baik. Lepas tu kalau kita spend apa-apa on her, kita tak rasa macam sepatutnya aku bagi dekat ibu ayah aku lagi baik, sepatutnya aku bagi kat family aku. Itulah rasa kaya yang Pian boleh relate. Faham. Dari segi yes. So itu kekayaan yang Pian rasa lah. Kita rasa cukup,
kita rasa tenang, bukan tenang macam senyap ke apa, tak. Dia ketenangan rohani tu. Faham. Kita dah tak ada rasa bersalah, kita rasa apa yang kita buat ni ibadat. So bila kita bekerja pun kita tak rasa macam kita bekerja untuk kita je, kita ada bigger purpose Ni kan. best ayat ni. So I think itulah makna kaya lepas kahwin according to me lah. Jadi Personally. kita perempuan, kalau kita nak okay, perempuan kan zaman sekarang kan, kita kan memang banyak yang berkerjaya tau. Sebab kita rasa macam kita alpha, kita belajar tinggi, kita boleh macam-macam sendiri kan. Tapi kita dah kahwin, so bagi kita orang perempuan, kita orang rasa macam kita orang tak nak menyusahkan suami. So kita rasa macam baik aku beli sendiri, aku boleh buat sendiri kan. Tapi adakah suami rasa macam tak boleh, kau kena minta kat aku. So kalau kau beli sendiri, kau membuatkan aku rasa macam ego aku jatuh. Faham tak? Faham. Boleh relate dengan perasaan tu. Sebab sometimes I feel the same. Bila kadang-kadang dia beli apa-apa kan, so kita rasa macam asal you tak bagi tahu you beli benda ni. Bukan sebab kita marah dia spend, tapi kadang-kadang kita rasa macam I can do that for you actually. So you just ask. So tak salah sebenarnya untuk kaum wanita kat luar sana nak ada kerjaya sendiri. In fact dalam Islam pun kita ada banyak figure-figure yang hebat, wanita yang berkejaya, wanita yang yang berjuang kan. Tapi at the end of the day, sebagai suami, me personally I want to be that person yang provide. Bukan provide financially je, tapi in terms of emotional support, mentally present, kita nak mendengar. So tak salah, macam Pian pun dah bagi tahu dekat wife, kalau you nak kerja, you can. But kalau you tak nak kerja, I lagi suka. Serius? Macam me personally, I suka my wife duduk dekat rumah lah. Kenapa? Sekejap. Kenapa lelaki kan? Okay, sekejap adalah beberapa lelaki sekejap cakap suka perempuan duduk kat rumah. Lepas tu nanti bila tengok isteri orang lain kerja, nak isteri pula kerja. Ada kan lelaki yang macam tu? Ada. Tapi Alhamdulillah Pian tak pernah rasa lagi perasaan tu. Memang suka isteri duduk rumah lah. Yes, I think that's my biggest flex. Bila kita boleh cakap macam my wife tak kerja, dia duduk kat rumah. I think that's the biggest flex for me. Kenapa? Rasa macam kita memprovide pada dia. I see. I feel that way lah. Bila kita tengok wife kita tak payah kerja, bukan dia tak kerja kat rumah, bukan dia tak buat apa-apa tau. Dia ada perbezaan yang sangat ketara. Ada orang cakap macam duduk rumah tak buat apa. Tak, actually duduk rumah dia buat macam-macam. Dia menguruskan rumah. Dia macam sekarang dia jaga anak. Santai, So kita enjoy. pun ketenangan tu lain lah. Kita dapat tengok wife kita dekat rumah. Tapi kalau dia rasa macam dia nak contribute to society, dia nak buat apa-apa yang boleh bagi manfaat pada masyarakat, I cakap silakan. If you want to do that, yes you can. Cuma you don't have to. So Pian macam tu. Kalau tengok perempuan lain berkejaya, good for her. Tapi tak pernah lagi lah rasa, Alhamdulillah tak pernah lagi rasa macam perempuan ni hebat lah boleh kerja-kerja, tapi bini aku tak kerja pun. Tak. Sebab lelaki rasa macam tu kan. Tapi dia bergantung pada individu lah kan. Kita pun tak boleh nak samakan semua orang dengan diri kita kan. Sebab semua orang ada background yang lain. Dia punya financial kan? pun lain-lain. So terpulang. Macam Islam pun tak pernah menghalang orang perempuan bekerja. Tak kisah. Yang penting dapat izin suami. Dia buat benda yang halal, insyaAllah ada keberkatan lah kat situ. Bagus lah ayat Pian ni. Sebab kita kenal Pian ni macam sebagai penyanyi kan. Dia join tabligh ada? Ada juga sikit. Patut lah. Ada keluar 3 hari. 3 hari je. 40 hari tak pernah lagi. Selalu kalau tabligh tu buat apa je? Ceramah. Kita belajar Ketuk rumah orang lah? Ketuk. Masih tradisi tu masih ada lagi. Ketuk. Kita pernah pergi dekat area Hulu Langat. Kita ajak orang pergi surau. Kita pernah pergi Pulau Tioman. Ketuk. Tapi sama orang akan tutup tingkap. Tak juga. Sebab masa tu pergi dengan kawan-kawan selebriti yang lain. Ada Syarul Rizwan, ada jom kat pintu lah Puris. So diorang pun macam siapa ni? Macam kenal. So kita gunakan peluang yang Allah dah bagi tu kan. Kita ajak lah orang-orang. Tapi Pian tak adalah macam nak portray diri orang alim ke apa. Sebab kita ni pun gitu-gitu lah. Buat dosa juga kan. Yelah, semua orang itu buat dosa. manusia Tapi kan. Pian rasa macam kita kena lah.
Kita kena sebab kita tabligh ni bukannya untuk orang lain sebenarnya. Kita tabligh tu sebenarnya kita tabligh diri kita dulu. So bila kita ajak orang buat baik, first kita akan rasa macam kita kena jadi baik. So I think that's what matters the most lah. Kita kena ada rasa yang macam kita ni tak baik, yang kita kena jadi baik. Barulah kita boleh ajak orang. So Joang masa first masuk tu macam mana? Macam mana boleh tiba-tiba masuk? Waktu tu lah. Tak, sebab Aisyah dengan Alif, kita orang baru nak try pergi Masturat. So kita orang tak ada experience. So kita orang takut macam pergi sana kena hardcore, kena bangun tahajud. Tak ada lah. Kita orang takut macam tu. Dulu rasa macam tu juga. Dulu Pia rasa macam tabligh ni macam kau mengaji, kau kena solat, kau tak boleh tidur kan. Tapi tak, diorang santai. Pia rasa macam itulah sebenarnya way of life yang balance kot. Sebab kita cakap juga pasal dunia ni, bukannya macam kita buang dunia terus. Sebab yang buat Pian join tabligh tu sebenarnya waktu tu waktu yang agak paling lonely lah dalam hidup. Lonely. Kita duduk seorang. Lepas tu macam-macam benda berlaku. So kita rasa macam walaupun kita ada kerja, kita ada kawan-kawan, pernah rasa macam kita ramai kawan, kita ramai orang kenal, tapi kita rasa alone. Benar. Yes, I was there. So kita rasa macam bukan sebab kawan-kawan tak baik ke diorang tak ada. Diorang ada je. Tapi kita rasa macam kenapa sunyi sangat lah. So itulah macam start nampak tabligh. Waktu tu pun kita dah cuba dekatkan diri dengan Tuhan semua kan. So tabligh ni tengok-tengok kita tengok-tengok kawan-kawan yang join tabligh pun diorang nampak happy tau. Diorang tak ada nampak macam dia tak ada Maulana macam kan Assalamualaikum Maulana cuci kaki semua, tak ada. Tak ada lah. Itu semua propas sesat tu. Diorang tak, diorang best. Diorang memang bro. So kita kat dalam tu kita rasa macam diorang ni, kita mula takut tau tengok pakai serban, janggut semua kan, baju, jubah. Tapi sebenarnya bila kita duduk dekat dalam tu, diorang sama je. Diorang pun cakap dengan kita macam dia cakap dengan adik-beradik. Diorang cakap macam dia cakap dengan kawan. So dia tak ada macam Sufian, jangan ni, jangan tu, tak ada. Kalau kita cerita apa yang kita buat pun dia kata macam dia dengar, dia tak judge kita. Dan juga dia ajak kita untuk lebih baik. Kita rasa kat situ yang baru Pia rasa macam sebenarnya aku tak lonely lah. Loneliness ni sebenarnya sebab kita seorang, kita tak buat apa-apa. Lepas tu kita sibuk kerja pula kan. Kita sibuk kerja. Kita rasa macam bila kita sibuk kerja, kita keluar pergi show ke apa, kita tak lonely kan. Kita dah occupied dah, rupanya tak. Sebenarnya tak. Sebenarnya loneliness tu bila kita jauh dengan dia je. Bila kita dekat, insyaAllah kita tak lonely. So kat situlah rasa macam okay, ni boleh join lah. Tapi kena tengok group jugalah. Kadang-kadang group ni ada juga yang bukan kan. Tapi Alhamdulillah. Yang kumpulan-kumpulan yang Pian join ni semua tabligh yang baik-baik lah. Tapi yang Aisyah perasan kan, kebanyakan lelaki dia ada masalah tau. Tapi lepas dia join tabligh, dia keluar tu rezeki dia macam curah kan. Depends kot. Sebab tengok macam contoh macam kawan seorang ni Syahrul Rizwan kan. Dia bagi Pian dia hebat lah. Dia boleh berhenti waktu dia tengah peak. Dia stop semua. Lepas tu dia cuba buat betul-betul kan. Tapi nampak rezeki dia sekarang Alhamdulillah. Macam Pian rezeki dia, kita tak rasa macam tiba-tiba macam akaun bertambah duit banyak ke apa, tak. Tapi rezeki kat tempat lain. Kita rasa lagi tenang, kita nampak lagi fokus apa yang kita nak. Dan juga kita rasa lagi balance. So rezeki dia dekat situ. Sebab benda tu tak boleh beli. Macam Alhamdulillah Pian, Allah bagi pinjam benda-benda yang kalau kau nak makan apa kau boleh makan, kau nak pergi mana kau boleh pergi, kau nak pakai apa kau boleh pakai. Tapi mesti rasa macam kosong kan. Rohani rohani tu. So kaya tu dekat situ lah. For me personally. Tapi ada juga kawan-kawan yang macam pergi keluar mak surat ke, pergi tabligh ke, dia boleh nampak dia punya business makin letup. Itu ada juga. Itu bergantung pada individu. So mungkin Allah bagi apa yang kita memang buat. Dekat tabligh tu memang diajar macam Allah yang bagi. Allah kan selalu macam, bang sedap je makan ni, alhamdulillah Allah yang bagi. Memang dia ajar. Waktu tu dia macam tauhid lah. Dia memang kata apa-apa pun sebenarnya Allah yang izinkan. Kita datang ni pun bukannya sebab kita nak datang, tapi Allah yang dah tetapkan. Saya cakap dengan abang ni pun bukan sebab saya baik ke apa, tapi sebab Allah yang ni. So makan ke apa ke sedap Alhamdulillah. Bukan kita masak sedap, tapi Allah bagi sedap. So benda-benda basic macam tu kadang-kadang kita lupa kan. Tapi dia betul juga. Sebab Allah memang dia dah susun semua benda. Sekecil-kecil benda Allah susun sampailah sebesar-besar benda.
Dan kita kadang-kadang terlupa benda tu. So bila kita join tabligh tu, baru kita nampak hikmah dia kan. Dan kita nampak hikmah, sekecil-kecil hikmah, sebesar-besar hikmah, dan kita kembali kepada fitrah. Fitrah manusia ni sebenarnya kita nak apa? Sebenarnya kita bukannya nak duit, tapi kita perlukan duit. Bukannya kita nak buang duit ni, tak. Kalau tengok ada juga orang-orang tabligh yang hebat-hebat dari segi perniagaan. So bila kita join tabligh tu, diorang pun bukannya orang biasa-biasa yang tak ada kerja, kerja solat je, tak. Hebat-hebat orang tabligh ni. Hebat-hebat. Business banyak. Lepas tu besar-besar. Lepas tu orang-orang yang influential pun join tabligh. Ya. Cuma lah kita tak didedahkan. Kadang-kadang kita tak cuba untuk kenal. Sebab waktu kita kecil kan, datang rumah kita tutup semua kan. Yes. Penuh betul. Waktu kecil orang kita tutup. Alamak. Dah sampai dah jubah putih ni, kita takut kan. Kita rasa macam dia orang ni kita rasa macam ekstrim, tapi tak pun. Basic je. Benda yang dia ajak tu basic. Benda yang dia ajak pergi solat jemaah. Itu je. So ketuk rumah orang ajak solat jemaah je lah. Dia ketuk rumah orang, dia ajar pasal tauhid sikit, pasal iman sikit. Just a reminder. Benda-benda yang kita dah tahu dah. Kadang-kadang kita terlupa. Nikmat yang Allah bagi, apa-apa semua Allah dah tetapkan. Lepas tu kalau abang free, maghrib ni jom pergi surau ni, kita solat sama-sama. Itu je. Lepas tu kalau kita join solat tu, nanti dia akan ceritalah kebaikan tabligh. Sebab tabligh ni lah kerja Rasulullah. Rasulullah yang buat dakwah ni kan. So kalau apa lagi pekerjaan yang lebih baik daripada pekerjaan Rasulullah? Dakwah lah. So dakwah ni pun macam-macam cara sebenarnya kan. Kita berniaga pun kita boleh dakwah. So kalau kita nak join tabligh pun kita boleh dakwah. Ada banyak cara dakwah. So at the end of the day, macam mana kita sebarkan agama, itu je. Perempuan tak ada? Perempuan tak pernah nampak lagi lah join tabligh. Mungkin tersorok sikit lah kot. Tak tahu, tak pernah nampak. Kebanyakan lelaki lah. Kalau yang join sebelum ni semua lelaki. Tapi ada juga isteri-isteri yang supportive. Yang suami-suami join tabligh ni, kadang-kadang dia datang hantar makanan. Boleh? Ada, boleh. Ingatkan jauh tak boleh. Tabligh ni dia bukannya macam masuk asrama, kau tak boleh keluar ke apa. Dia kau ada masjid dia. Tak kaya. Korang berjumpa. Tapi kurang lah, tak boleh lah macam ajak wife tidur sekali ke. Boleh lah. Tapi dia tak adalah halang macam, okay, kau tak boleh jumpa bini kau duduk sini 3 hari. Tak ada. Ada juga yang isteri tiba-tiba datang bagi makanan. Macam dah rindu sangat. Ada yang keluar 40 hari. Kadang-kadang ada yang keluar setahun. Tapi boleh. Kenapa macam lama sangat 40 hari, setahun tu tak tahu lah. Pian rasa macam lagi lama kita dekat jalan Allah ni, mungkin kita akan lagi rasa balik tu lagi rindu lah kat keluarga lagi ada hikmah dia banyak lah. Hikmah dia banyak. Kalau kita keluar 40 hari, kita keluar dakwah 40 hari, bila kita balik tu kita akan nampak, kita akan pandang keluarga kita ni dengan pandangan yang penuh kasih sayang. Kita tengok kita rindu dia. So manis dia dekat situ. Kita tengok isteri kita tu dengan penuh kerinduan, tengok anak-anak dengan penuh kerinduan. Lepas tu kita pula baru balik daripada jalan dakwah kan. So kita rasa penuh kat situ. I think that's the reason kenapa 40 hari. 40 hari ni juga, kalau kita nak create habit pun 40 hari kan. So bayangkan kalau 40 hari tu kita keluar tabligh, of course solat dah berjemaah. So yelah. Kalau kita subuh on time kalau kita jemaah 40 hari, antara dalil-dalil boleh buang sifat hipokrit hipokrit bahasa Melayu? Bukan pentingkan diri, ya Allahu Akbar. Kalau kita selfish. Munafik. Munafik. 40 hari, kalau kita 40 hari solat berjemaah kan boleh. Boleh mengeluarkan kita. Kan terbiasa. Mengeluarkan kita daripada sifat munafik. So ada banyak hikmah lah kenapa 40 hari, kenapa bukan 10 hari. Tapi boleh je nak keluar minimum 3 hari. 3 hari tu boleh. Tak ada masalah. So okay lah, the best je sebenarnya. Dia tak adalah jumut sangat sebenarnya tabligh ni. Jangan takut. Yang tak kahwin boleh? Boleh. Yang bujang-bujang kan? Sebelum kahwin Pian dah join dah. Okay ke? Tapi kalau kahwin, kejap lagi Okay, tak apa Pian. Okay. Dia sambung. Ini best. Pasal tabligh kan? Lain-lain lah. Ya.
Okay, sama sikit lagi Ben tadi. Munafik-munafik ni. Hilangkan sebab tu 40 hari. 40 hari ni kita nak create habit 40 hari. Lepas tu kalau kita solat berjemaah selama 40 hari pun dapat mengeluarkan kita daripada sifat munafik. So ada banyak reason kenapa 40 hari. So kita pun lagi rindu kat keluarga kita, kat isteri kita. So pandangan kasih sayang tu pun lagi terasa. So banyak reason lah 40 hari. Tapi tak semestinya 40 hari. Kalau nak keluar 3 hari pun boleh. Ada je yang keluar 10 hari. Bergantung. Sebab orang masing-masing hidup lain-lain kan. Takkan you tak kerja yang 40 kerja hari lagi kan. So kalau Allah bagi rezeki you boleh keluar 40 hari tu Alhamdulillah. Ambil lah. Ambil. Okay. Cerita kan. Laki tu, okay, contohlah kita perempuan-perempuan yang belum kahwin kan. Kita nak kahwin. So adakah laki tu ialah man child, bila mana dia ni asyik nak kena ikut mak bapak dia je. Mak bapak dia tak bagi, tak payahlah bagi. So kita nak jadi isteri ni susah lah kalau asyik nak dengar cakap mak ayah kan. Macam mana? Maksudnya kalau dengar cakap mak ayah tu man child. Tak tahulah. Bagi Pian mungkin interpretasi atau definition man child tu kena faham dululah kan. Bagi Pian man child ni kalau kita dah kahwin tapi kita expect treatment yang kita dapat daripada wife ni macam mak kita. Macam semuanya nak wife buatkan. You just duduk je kat situ. You expect king treatment ke apa. Sebab kita kena faham yang sebagai seorang lelaki, tanggungjawab sebagai seorang anak tu memang jatuh dekat kita sampai bila-bila. You dah kahwin ke, you belum kahwin ke, you are still a son to your mother. Ibu kita ni satu je. Sebelum kahwin memang kita kena berbakti dengan ibu ayah. Tapi lepas kahwin bukan bermakna kita kena lupakan ibu ayah. Tanggungjawab kita, yes, isteri kita adalah priority. Kita kena utamakan isteri sebagai kita punya tanggungjawab. Tapi ibu dengan ayah kita tak boleh lupa. Kita kena letak antara yang teratas juga. Kan? Sebab tu bagi Pian, dia bukan man child kalau you dengar nak cakap ibu dengan ayah yang tak melampau. Ibu dengan ayah ni pun yelah, kita ada ibu dengan ayah, kita kena respect. Tapi bukan bermakna semua benda yang dia cakap kita kena ikut. Kita pun kena faham agama, kita kena pandai menilai. Dan at the end of the day, ibu dengan ayah ni sebenarnya nak yang terbaik untuk anak-anak tu je. Faham. Mungkin kita rasa macam dia ni terlalu nak ni, tak. Dia sebenarnya bukannya nak kongkong apa, dia just nak terbaik untuk anak-anak. Tapi kita pun kena pandai menilai lah. Dan bukan man child kalau kita dengar nasihat ibu dengan ayah. Sebab you kena pandai balance kan, sama ada antara tanggungjawab you sebagai seorang suami dan juga tanggungjawab you sebagai seorang anak. Yes, isteri you nombor satu, you kena provide and everything. Tapi ibu dengan ayah, you wajib jaga. You dah ada isteri ke, you ada anak ke, you kena wajib jaga ibu dengan ayah. So bukan man child lah. I think kalau actually is a green flag. Siapa yang dapat suami yang hormat ibu dengan ayah, yang jaga ibu dengan ayah dengan baik, green flag. Sebab kalau dia boleh jaga ibu dengan ayah dengan baik, maksudnya dia faham tanggungjawab. Kan? Mesti dia akan faham tanggungjawab dia sebagai seorang suami. Dia boleh jaga you juga. Faham. Tapi kalau macam Pian macam mana? Macam memang daripada kecil yang okay, nak apa-apa kita buat mesti restu mak ayah dulu ke macam mana? Pian memang macam tu lah. Pian memang kalau buat apa-apa, parents blessing comes first. Sama macam study pun. Kalau ikutkan, Pian punya cita-cita nak jadi engineer tau. So daripada tingkatan 4, tingkatan 5, I was so good in physics. Serius? So, subjek fizik, Pian memang nombor 1 dalam kelas. Sekejap, okey ke? Flickering. Ni? Boleh. Okay. Wire kot. Tergerak tu dia kot. Oh ya. Okay. Okay. Sekejap Boleh ke? Nanti bertukar-tukar colour? Tak apa? Okay je? Biar cantik. Nanti abang lalu tukar. Okay. Oh, memang good in physics. Was so good in physics. So nak buat apa-apa, bukan nak buat apa-apa. Kalau fizik tu nombor 1 lah dalam kelas. So waktu tu nak jadi engineer. Sampai kita nak study pun, nak sambung study pun, nak sambung engineering. Tapi ibu dengan ayah suka saya jadi pendidik. Ya, cikgu, pesyarah ke. So kata ambil lah satu pilihan yang ada kaitan dengan education.
So tak apalah, kita try semua 1 sampai 8 tu engineering, nombor 9 punya UPU dapat UPU. English. So yang nombor 9 tu yang dapat. So kita Oh. punya hati hancur lah. Sebab kita memang minat Yelah. fizik, kita minat nak jadi engineer, tapi dapat ni bukan apa yang aku nak, tapi apa yang ibu dan ayah aku nak. Pian SBP ke? Tak. Sekolah biasa. Oh. Sekolah biasa. Oh, I Tapi see. masuk matrik, lepas Oh, matrik matrik. sambung degree. Chemistry okay? Chemistry. Chemistry tak berapa okey. Tak berapa kan? Tak berapa. Fizik okey, matrik Bio okay? Bio tak ambil. Oh, tak ambil bio? Bio tak ambil. Oh. So waktu tu sebab kita rasa macam insyaAllah mesti ada baik punya. Kalau apa yang ibu dengan ayah nak ni, insyaAllah mesti ada baik. So kita teruskan juga, walaupun kita tak minat waktu tu mula-mula, tapi kita nampak tau benda ni sebenarnya best lah sebenarnya Uniza ni, best lah course ni. Lepas tu hikmah tu datang kemudian. Lepas tu baru kita nampak, nasib baiklah aku masuk Uniza, baru aku dapat ni. Kalau aku buat engineering, mungkin aku tak dapat ni. Mungkin aku dekat sekarang ni tak berada dekat sini kalau aku tak masuk Uniza. So kita kena percayalah, macam ibu dengan ayah mesti nak yang terbaik punya. Macam Pian cakap, mungkin dia tak tahu semua benda, mungkin dia tak always precise and tepat dalam setiap apa dia cakap, fakta dia mungkin tak tepat ke apa, tapi deep down dia nak yang terbaik. Our parents mesti nak yang terbaik untuk anak-anak punya, dan dia kenal anak dia. So Pian kan baru dapat baby kan? Yes. Adakah Pian nak macam ni sebagai seorang ayah lah, rasa tak macam bila kita dah join tabligh kan, kita pun dah dewasa, kita dah pernah join mainstream kan, kita pun dah pernah jadi artis, lepas tu dah masuk akademik, sebenarnya anak kita ni sebaiknya go belajar agama ke, ataupun kita nak go for akademik dunia? Bila sekarang ni lah kan, Pian tengok barulah Pian faham yang sebenarnya bila kita belajar agama ni, bukannya kita belajar agama semata-mata. Dia sebenarnya mengajar kita tentang hidup tau. Agama ni dia merangkumi semua. Kita kenal Tuhan dan kita tahu way of life, dan daripada situ barulah ilmu-ilmu dunia ni akan masuk. So kalau tanya Pian personally, of course lah kita punya trust core tu, kita nak instill agama dulu. Dia mesti faham tauhid, dia mesti faham baik dan buruk. Bagi Pian tu paling penting. Tapi tengok juga sebab kita hidup kat dunia. Kita hidup kat dunia. Lepas tu apa-apa pun untuk anak ni kita mestilah bincang dengan pasangan kan. Apa yang terbaik untuk anak kita, nanti kita akan bincang dengan isteri, tapi dia pun baru 20 hari. Yalah, kita bincang. Kita nak set. Kau ni tapi alhamdulillah kalau lah kita dapat hafizah dalam keluarga, itu cita-cita Pian lah. Kalau dia dapat 30 juzuk, amin, InsyaAllah Pian happy sangat. Sebab dalam family belah Pian belum ada lagi hafizah belum ada lagi. Tapi dalam belah family wife, hafiz dah ada. Hafiz yang 30 juzuk dah ada, hafizah belum ada lagi. So kalau lah Sumayyah ni dapat jadi hafizah, insyaAllah, InsyaAllah, alhamdulillah, tabarakallah, happy sangat. Itu yang dia daripada kecil dia kena bagi bantal ni kan? Dia bukan daripada kecil je Aisyah, daripada dalam perut dia dah dengar. Oh ya? Daripada dalam perut mak dia memang pakai zikir pilu ni. Tapi mana dapat idea nak buat bantal ni? Asalnya Pian hadiahkan zikir dengan selawat untuk Faik, anak angkat. Faik. So Faik anak Kak Farah tu Farah tu is my godson. So bila kita bagi zikir dan selawat, ramai yang nak zikir dan selawat tu. Tapi macam mana kan kita nak bagi benda ni supaya orang boleh senang akses. So dia pula suka benda-benda yang lembut, precious ni. So terdapatlah idea untuk kita gabungkan zikir dan selawat tu dekat dalam satu benda yang Faik suka. Jadilah zikir pilu. Zikir pilu. So dekat dalam bantal ni ada semua Aisyah. Ada zikir, ada selawat. Itu batal ni Quran ni, lambang Quran ni. Itu surah-surah pendek, juz Amma. Yang dekat hujung tu surah-surah pilihan, surah panjang. Ada Yasin, ada Al-Waqi'ah, ada Rahman dengan Al-Mulk. Ada memory card dalam tak ada? Dalam ni tak ada memory card. Semua dah letak siap-siap. You just pasang, you play je. Kalau memory card, takut nanti keluar benda-benda lain. Tiba-tiba anak nak pasang zikir pilu. Tapi kenapa before ni masa Aisyah awal-awal pregnant kan, anak yang first, Aisyah punya macam satu colour je tau. Betul. Tapi ni banyak colour ni, ada collab dengan siapa-siapa ke? Tak ada. Untuk ni asalnya Rainbow Zikir Pilu ni kita nak collab dengan arwah apa nama dia? Iman Ramadhani. Asalnya kita nak collab dengan arwah Iman Ramadhani.
arwah ni cerita dia sedih sikit lah. Dia memang pengguna Zikir Pillow. Oh ya? Dia pengguna Zikir Pillow yang awal dulu. Oh. Lepas tu dia diagnosed with cancer. Oh, cancer. So waktu tu kita memang terkesan lah dengan cerita dia. Sebab dia memang guna bantal Zikir Pillow ni. Lepas tu bila dia sakit pun ibu dengan ayah dia akan pasangkan Zikir Pillow. So dia rasa lebih tenang bila ada Zikir Pillow. So we dedicate this bantal. Kita nak Kepada buat dia. special collab dengan adik Iman. Tapi Allah lagi sayangkan dia. Sebelum kita launching, kita nak proceed je dengan launching, Allah dah jemput dia. So kita teruskan juga. Teruskan juga. Terhasil lah Rainbow Zikir Pillow yang ada sekarang. Semoga jadi pahala berpanjangan lah untuk dia. InsyaAllah. Kita harap siapa yang guna Zikir Pillow ni, siapa yang jual, siapa yang beli, siapa yang guna, siapa yang dengar, semua dapat manfaat. Ya, ini antara dakwah kita dekat Baby Pian lah. Sebab kan selalu orang meniaga, kita meniaga je. Betul. Tapi rupanya yang ni meniaga sambil pahala kita tu berpanjangan kan. Sebagaimana orang yang guna kan. Betul. Itu sebenarnya kita tak terfikir tau awal-awal masa kita nak buat benda ni. Kita just fikir macam mana kita nak bagi zikir dengan selawat ni dekat orang dengan mudah, so kita letak. Tapi bila kita dah buat benda ni dan kita baca feedback, kita tengok apa impact yang orang dapat daripada bantal Zikir Pillow ni, dia macam banyak betul hikmah. So memang kita terasa kita jual tu, kita buat sesuatu, siapa yang beli pun dapat sesuatu, yang beli jadikan hadiah untuk orang pun, insya-Allah ada juga you punya share dekat situ. So semua orang lah yang terlibat dengan Zikir Pillow ni, insya-Allah yelah ada kan? dia Yang punya packing, yang pergi hantar, yang pergi hantar, semua insya-Allah ada kat situ. Habis yang nama ni siapa ni? Oh, nama ni? Nama ni kita nak bagi boleh custom. Kita bagi personal experience supaya orang yang dapat bantal tu dia betul-betul rasa khas special. untuk dia. Yes, eksklusif. So adik Iman ni dia diagnosed with ALD, sakit saraf. So daripada situ dia punya kesihatan semakin merosot dan kita memang nak buat ni dengan dia, tapi Allah lebih sayangkan dia dan tak sempat kolaborasi. I see. Yang ni memang budak straight macam ni Okay, betul. Ni memang budak je kan guna kan? Asalnya sebenarnya kita buat baby product. Tapi sebenarnya semua orang boleh guna. Satu family boleh guna. Ada feedback yang takkan nenek-nenek nak guna macam ni. Biar, ya betul. Nenek-nenek especially tau. Sebab atuk-atuk nenek-nenek kat luar sana, dia memang suka dengan zikir, dia suka dengan selawat, dia suka dengan Al-Quran. Tapi macam mana nenek-nenek atuk-atuk nak buka internet, nak yelah, search. Kan guna phone, lepas tu nak kena ada data semua. So benda ni senang. So atuk-atuk nenek-nenek nak dengar ayat Al-Quran, nak dengar zikir selawat, ramai sebenarnya atuk-atuk nenek-nenek pengguna Zikir Pillow. Ya. So memang membantu seisi keluarga lah, daripada baby, daripada sebelum dalam kandungan lagi, daripada dah lahir, ibu dengan ayah pun tertidur sekali. Kalau nak tidurkan anak dengan Zikir Pillow, dah besar pun boleh pakai sampailah ke tua, insya-Allah sesuai untuk seisi keluarga. Yang zip ni apa ni? Yang zip tu kita punya audio box. Bateri. Yes, bateri. Dia battery operated. So kalau buka ni, kalau orang beli, dia kena on dulu. So ada audio box dekat dalam ni. On kan, dan juga kalau dah habis bateri boleh tukarkan. Yes. Kenapa korang tak buat chargeable je? Kita boleh nak buat. Ramai sebenarnya tanya kenapa tak buat chargeable, tapi first reason safety. Safety dia, bila kita buat device yang rechargeable ni, kita tak tahu pengguna-pengguna guna sewaktu charge ke, dah habis charge baru guna ke. Kalau dia dah habis charge guna tak apa. Tapi kalau dia guna waktu tengah charge, akan ada masalah short lah. Faham. Bahaya lah. So kita dengar banyak kes charge power bank meletup, charge phone meletup. So kita tak nak. Produk Baby Pian ni ada cerita-cerita yang macam tu. So safety is the first. Secondly, any rechargeable device dia ada EMF, dia ada radiation. So bila kita nak buat produk yang mesra untuk baby ni, kita tak nak, kalau boleh kita nak minimize, kalau boleh nak kosong radiation. So that's why kita pakai bateri. Tapi walaupun dia pakai bateri, penggunaan tenaga dia sangat minimum. Faham. Sekali guna boleh pakai sampai 3 bulan, 6 bulan. Memang betul engineering ah. Tapi kalau you pakai setiap hari, you boleh pakai insya-Allah sampai sebulan. So tak ada masalah. Walaupun you pakai bateri, you tak perlu tukar selalulah. Sebab penggunaan dia minimum, insya-Allah. Kenapa dekat Malaysia tak ada award? Tak pernah dapat award ke? Dia tak ada, Malaysia tak ada benda ni sebab kita adalah
pengeluar ZK Pillow pertama di Malaysia. Korang tak pernah dapat award? Pernah. Baby Pen is Malaysia Book of Record. Serius? Yes. Yo. Baby Pen is Malaysia Book of Record holder. Dekat Malaysia Book of Record ni dia ada dua rekod tau. Dia ada breakable dengan unbreakable. Okay. Breakable ni kalau contohnya kita jual bantal terbanyak. Tu breakable. Sebab kalau orang jual lebih banyak, boleh pecah. Dia cantas kita lah. Untuk Baby Pen, kita dapat unbreakable apa tu? Record. So, kita adalah pengeluar bantal audio ZK pertama di Malaysia. Jom bang kita break dia punya record bang. Tak boleh dah. You cannot be the tak second boleh. first. Tak boleh dah? Tak boleh. Tak boleh. It's unbreakable. Sebab first satu je. Jadi kalau you second ke you last, you tak boleh dah. Pertama di Malaysia. Ni bukan pertama di Malaysia. Ni pertama di dunia ni. InsyaAllah. Sebab tak ada kan. So far kita tak jumpa lagi lah. Boleh lah. Abang bawa pergi tabligh. Kan sampai tidur kat masjid. Dia seorang je pink-pink colour. Berapa banyak surah ada dalam ni? Surah yang ada dekat dalam ni 12. 12? Ada 12? Total tracks yang ada dekat dalam ni 12 track. Maksudnya bukan 12 surah. Ada tracks yang contohnya macam ayat kursi. Ayat kursi dia bukan satu surah kan. So dia 12 surah. Tapi untuk yang batin hujung ni dia ada 4 surah panjang. 4 surah panjang ni Yasin, ada Al-Mulk, ada Al-Waqi'ah, Ar-Rahman. Maksudnya you boleh pilih. You nak dengar Al-Mulk, you boleh tekan. Ataupun you nak next, you nak dengar Ar-Rahman, boleh. Tapi untuk surah-surah lain, you tak boleh pilih. Sebab kita buat autoplay. Dah autoplay. Autoplay. Sebab kalau habis satu, dia stop. Habis satu, stop. Jenuh lah ibu dengan ayah nak tekan banyak kali untuk tidurkan anak kan. Ada cerita tak macam budak-budak nangis, lepas tu bagi dengar? Okay, banyak terus. Sangat, ya Allah. Ada pernah sekali ni, Pian pergi event. Orang yang dekat event cakap, Pian, kau tahu tak semalam aku terpaksa pergi kedai Aici sebab anak aku tak boleh tidur. Macam, Pasal kedai Aici? Kenapa you pergi Aici sebab anak tak boleh tidur? Rupanya anak dia lepas pakai ZK Pillow, senang sangat tidur. So, bila play, dia akan automatic tidur. Jadi, bila tak ada ZK Pillow ni, dia jadi susah nak tidur. Susah nak tidur, menangis-nangis. Jadi, cara nak tidur terpaksa lah cari coklat ke apa ke. Cari bateri. Cari bateri? Cari coklat. Dia pergi kedai Aceh untuk beli bateri. Dah dapat on ZK Pillow tu, barulah anak dia boleh tidur. Banyaklah feedback yang anak boleh menghafal surah-surah, hafal zikir, selawat. Seawal usia 3 tahun, 4 tahun dah boleh hafal sebab selalu dengar ZK Pillow. So macam feedback penggunaan ZK Pillow ni banyak sangat. Tapi apa Pian rasa bila macam kita buat satu barang tu, rupanya bermanfaat untuk orang. Itulah, itu Pian rasa rezeki lah. Rasa macam happy Happy sangat. Dia rasa penuh tau. Bila kita buat bisnes ni, kita bukan untuk dunia semata-mata. Faham. Orang lain buat bisnes sebab duit kan. Kita niat bila jual bantal ni, insyaAllah lebih ramai anak-anak yang tahu selawat, hafal selawat, hafal zikir. Lebih banyak family yang hidupkan suasana zikir selawat dalam rumah, yang hidupkan Al-Quran dalam rumah. So I think that's the drive lah untuk kita teruskan Baby Pian ni, bukan semata-mata untuk jual barang, tapi untuk cara kita dakwah juga. Macam mana kita nak sebarkan agama tu, macam mana kita nak hidupkan suasana agama tu dalam rumah daripada bantal ni. Itulah yang rezeki yang kita dapat dekat Baby Pian. Tak semua bisnes dapat rezeki tu, tapi alhamdulillah Allah bagi. Kat Malaysia dah berapa banyak terjual Kalau ikutkan daripada awal kita jual 2019 sampailah 2026, dah lebih 300,000 kot. Weh, tak mungkin lah. Ya. Serius? Ya. Harga berapa? Harga, okay, yang best pasal harga dulu kita jual, harga dia 138, 139. Kalau nak letak nama, tambah RM50, jadi 189. Tapi sekarang ni, kita nak, kalau boleh setiap rumah ada satu ZK Pillow, tak sampai RM100. Berapa? Kita turunkan bawah RM90, RM89. Serius? Ya. Tak mungkin lah. Ya takkan Allah. 300,000? Ya Allah. Sekali restock, 10,000 habis. Maksudnya memang habis. Ramai orang beli Ramai. Orang buat apa je? Ramai bagi anak takkan satu rumah ada 10 anak kan? Ya, sebab kita dekat Malaysia ni ada 30 juta. Ambil Muslim katalah ada 10 juta. Lepas tu orang yang lahir dekat Malaysia ni setiap hari, baby yang lahir dekat Malaysia ni. So itu yang bagi dekat baby. Siapa yang tak bagi dekat baby, nak bagi dekat buat hadiah buat hadiah. Sebab kalau you bagi hadiah, contohnya you bagi hamper, ada baju, ada botol susu, benda tu akan pakai sekejap. You bagi hadiah baby, baju kan. Baju sampai 3 bulan dah tak boleh pakai. Tapi
Tapi kalau you bagi bantal ni, baby tu daripada lahir sampailah umur dia setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun pun you boleh pakai bantal ni. InsyaAllah. Sebab tu kalau nak bagi hadiah untuk baby, apa kata tukar. Daripada you bagi hamper, you bagi barang-barang baby yang biasa, you try bagi Zikir Pillow. InsyaAllah manfaat tu dunia akhirat. Okay, ada orang komen kat sini tau. Okay, ada orang komen, dia kata anak saya senang hafal Quran. Ya. Serius? Ya, serius. Sebab dia ada satu teknik nama dia repetition. Ya, betul. So kalau macam kita pun, kalau kita nak menghafal satu benda, kita akan ulang banyak kali kan. Betul. Kita akan ulang banyak kali. Macam tu juga budak-budak. Lagilah budak-budak ni otak dia tengah fresh. Tengah kosong lagi. So kalau anak-anak ni daripada awal you dah dengarkan dengar ayat Al-Quran, lepas tu you nak tidur, you dengarkan ayat Al-Quran, you nak main. So bantal ni macam best juga nak main. Dia ada batu, lampu. So budak-budak suka. Sambil main-main bantal, sambil picit-picit ni, you dengar ayat Al-Quran, secara tak langsung, unconsciously, anak-anak tu akan auto hafal. Sebab itulah mudah untuk dia menghafal. I see. Okay, sekejap saya cuba tengok komen Okay, sekejap Relax sikit. Anak saya dah tak meragam lepas saya pasang Zikir Pillow. Ya, itu antara feedback yang kita selalu dapat juga. Power. Masalah susah nak tidur, lepas tu meragam. Kalau meragam, biasanya budak meragam ni mesti ada sebab punya. Dia gangguan ke kan. Kita tak tahu. Dia tak selesa ke apa. Kita dah ada hadiah yang cukup besar. Allah dah bagi dah Al-Quran. Al-Quran tu hadiah yang besar lah. Kita baca pun kita dapat manfaat. Kita dengar pun kita dapat manfaat. InsyaAllah. Zikir dan selawat ni. Sorry kejap. Okay, continue. InsyaAllah kalau kita dengar ayat Al-Quran tu, mesti akan membantu punya anak meragam. Sebab itulah bila ada masalah anak meragam, anak susah tidur, bila dia dengar zikir, dia dengar selawat, dia dengar ayat Al-Quran, dia jadi tenang dan juga senang tidur. Itu hikmah dia lah. Alhamdulillah. Dekat TikTok ni, saya tengok dekat TikTok ni Wish, korang edit ni. Apa dia? Tak mungkin ni. Apa? 10.1k sold. Harga 90, mahal tu. Tapi orang beli. Itu yang bantal ini sahaja. Itu yang bantal ini sahaja, tak termasuk bantal-bantal yang kita pernah jual sebelum ni. Dan itu adalah jumlah order. Ada yang sekali order 2, 3. So in total daripada bantal dulu, iaitu platform TikTok saja. Itu platform TikTok saja. Itu tak kira offline, platform lain. Sebab itulah I can say easily kita dah jual more than 300,000. Power. Alhamdulillah. Masya Allah. Lepas tu bila anak-anak, bukan anak-anak je kan, mak-mak, nenek-nenek guna kan. Isi keluarga. Dia perfect lah. Untuk early education tools, I think setiap rumah memang kena ada. Kena ada satu. So berbaloi lah. You spend RM90 untuk satu produk yang you boleh pakai satu keluarga bertahun-tahun, sangat-sangat berbaloi. Ni tak boleh cuci kan? Kalau kena botol susu, susu anak tak boleh? Kalau kena susu anak, jangan masukkan dalam air. Tapi dia senang untuk bersihkan. Wipe je lah kan, kita wipe. Spray kan, wipe. Just jangan celup dalam air lah. Sebab kalau celup dalam air, audio box dia akan masuk air. Tapi kalau beli kat TikTok lagi murah kan? Kat TikTok lagi murah. Kat TikTok macam-macam voucher dia bagi. Sebab ni beg kuning ni kan? Dia banyak voucher ni. Ya. Wish. Voucher dia bagi macam-macam. Kadang-kadang harga kita bagi dah murah dah. Dia murah lagi? Lagi murah. So rugi sangat. Especially kalau dalam live. Kalau nampak kita tengah live, masuk lah. Sebab live lagi murah? Voucher lagi murah daripada tu ni ada orang komen, dah 2 kali beli. Satu hadiah, satu untuk diri sendiri. Wish, power. Wish, bagus lah. Ada Malaysia Book of Record. Oi, power ni. Saya rasa kalau anak-anak macam memang kena guna ni. Kena. Kan? Tapi dah ada satu kan? Dah ada satu. Anak ada 4. Seorang satu. Tapi tu yang lama, Aisyah. Kena beli yang baru. Yang baru ni sebab kita punya content kita dah upgrade. Kita punya material pun kita dah upgrade. Lepas tu audio box kat dalam pun kita dah upgrade. Semua benda yang baru ni kita upgrade. Dari segi material, luar, dalam, content semua yang terbaru. Dan juga dia punya audio box tu bunyi dia lagi jelas, lagi tak bingit dan lagi best lah kalau nak buat tidur. Beza dulu dengan sekarang kan? Beza. So siapa-siapa yang beli dulu, upgrade, beli yang ni. Yes. Walaupun kita dapat banyak komen, dah beli daripada tahun 2020, daripada 2019 beli, pakai sampai sekarang. Alhamdulillah, boleh pakai lama, bertahun-tahun. Tapi I think tak rugi kalau korang nak upgrade. Kalau you nak upgrade, memang sangat-sangat berbaloi sebab lagi lembut lah. Kan, lagi lembut kan? Ya. Lepas tu korang keluar bantal, korang keluar ni pula? Yes, sebab baby pen kita, kalau boleh kita nak
physical dan mental. Kita dah bagi education, macam mana kita nak make sure education tu masuk kat dalam otak. Sebab tu dah kita hasilkan suplemen. Suplemen Score A Baby Pian. Rasa-rasa Sila. sedap lah. Dan rasa apa? Coklat. Rasa coklat. Sedap lah. Lepas tu dia tawar tak? Dia tak manis, dia macam sedang lah. Balance. Aisyah tahu tak? Dekat dalam Score A Plus ni, walaupun dia ada rasa manis, tapi dia zero sugar. Dia Serius. zero sugar. Menipu. Ya, Mana? Manis yang Aisyah rasa tu adalah daripada ekstrak kurma. Wah, ada kurma Ada kurma. Dekat dalam ni ada ekstrak pegaga, ada ginkgo biloba, ada ashwagandha, ada omega DHA, ada ekstrak kurma, apa lagi? Omega. Ada omega DHA, ginkgo biloba. So macam omega dan DHA ni sebenarnya dia penting untuk omega dengan DHA ni dia penting untuk perkembangan otak. Brain development. Dia bukannya ubat tau. Dia suplemen ataupun support nutrition yang you guys sampai ke otak perlukan untuk membantu perkembangan otak. Itu DHA dengan omega. Macam pegaga dia lebih dia memberi fokus. Pegaga dia lebih bagi fokus. Pegaga. Macam untuk ekstrak pegaga dia membantu fokus anak-anak. So macam ashwagandha dia emosi dan juga ketenangan. Sebab itulah banyak feedback yang kita dapat ada yang membantu dari segi tantrum. Oh ya? Tantrum. Sebab ada ekstrak ashwagandha kat dalam tu. Dia bagi ketenangan. Dia stabilize your emotion. Dia bantu. Macam anak yang picky eater pun. Dia bantu untuk naikkan selera makan. Daripada susah nak makan nasi, boleh jadi minta pula nasi. Minta nasi? Ada. Kejap ada orang komen ni, anak saya autism. Tapi lepas saya makan ni, alhamdulillah dapat bantu. Serius lah? Alhamdulillah. Korang tak bayar orang Kita tak pernah bayar orang untuk cakap apa-apa yang baik. Kita tahu sebelum kita buat ni, kita dah perincikan formula kita ni, kita nak yang terbaik. Apa yang perlu untuk minda anak-anak, apa yang perlu dalam badan, perkembangan otak, perkembangan badan. So feedback yang kita dapat ni, kita tak pernah terfikir yang dia boleh sampai to that extent. Ada anak-anak yang autism dapat bantu jadi anak tu lebih tenang. Ada anak-anak yang susah nak buat simple instruction. Maksud dia tak ada fokus. You cakap benda ni, dia dengar, lepas tu dia dah lupa, dia dah lost. InsyaAllah boleh membantu juga. Membantu fokus, membantu percakapan, emosi. Ada yang masalah speech delay, dah berapa tahun tak boleh nak cakap. Kalau bercakap pun perkataan dia sangat limited. Alhamdulillah lepas amalkan seminggu, 2 minggu, dia nampak peningkatan. Perkataan makin banyak, fokus makin bagus, selera makan makin bertambah. Ni untuk orang umur berapa ni? Budak-budak ni? Okay, ni kalau Score A Plus ni, walaupun dia nampak macam untuk budak-budak, tapi daripada umur 2 tahun sampai ke atas. Actually, kalau you dewasa pun, you boleh consume Score A Plus ni. Sekolah menengah boleh mana? Sekolah menengah boleh. You dah habis sekolah menengah, you dah masuk universiti pun boleh. Sebab actually, otak kita ni memang perlukan support nutrition. Betul lah kan. Daripada umur 2 tahun, kita perlukan support nutrition. Sampailah kita dah tua ni pun, kadang-kadang kita masih dengar lagi kan. Ada orang-orang yang ada masalah brain fog. Dia bantu brain fog juga? Yes, you jadi exhausted, you tak boleh, you rasa macam tak ada energy. Boleh membantu. Kita ni bukan ubat tau. You jangan expect macam Score A Plus ni, you makan, tiba-tiba you bijak magically terus. you jadi pandai. Kita bukan ubat. Tapi kita adalah suplemen yang membantu menambahkan nutrisi yang diperlukan untuk badan, untuk otak. Sebab itulah bila kita amalkan selama 2 minggu, selama seminggu, you boleh dapat nampak perubahan tu. InsyaAllah. Tapi pelik lah. Korang apa nama ni? Ginkgo biloba? Apa Ginkgo ni? Ginkgo biloba ni ekstrak daripada tumbuh-tumbuhan. So dekat dalam ekstrak ginkgo biloba tu, dia ada properties yang membantu untuk concentration and focus. Focus and concentration. Sama juga macam pegaga, macam untuk omega dan DHA pun dia membantu untuk perkembangan otak. Macam ekstrak kurma yang kita ada ni. Ada kurma? Ada ekstrak kurma. Masya Allah. So selain daripada you consume benda ni, you dapat
benda-benda yang baik yang kita letak dalam ni, secara tak langsung you amalkan sunnah juga. Sunnah kita makan kurma kan. So you dapat, insya-Allah you dapat khasiat kurma tu dalam tu juga. Kurma tu dapat bagi energy. Sebab itulah kalau you rasa macam you brain fog, you rasa macam restless, you makan, you akan dapat rasa perubahan, insya-Allah. Dia akan bantu you untuk rasa lebih bertenaga, untuk lebih fokus. Power lah. Harga berapa ni? Harga lebih murah daripada pesaing-pesaing kita kat luar sana. Harga kita RM59 je untuk satu botol. Tak mungkin. Ya, RM59. RM59 tu murah tu. RM59 je, Aisyah. Takkan korang bagi semua benda ni dengan harga RM59? Korang untung berapa? Kalau you tahu, untuk kita buat suplemen ni, lagi banyak ingredient yang you letak, lagi mahal harga dia tau. Tapi dekat dalam Squad A Plus ni, kita cuba letak ingredient yang terbaik, yang paling cukup, tapi harga kita letak yang paling berbaloi. So, untuk RM59, you dapat all these ingredient, memang sangat-sangat berbaloi. So, you tak payah nak beli banyak-banyak. Kadang-kadang orang beli suplemen ni untuk ni, suplemen ni untuk ni. Kan? InsyaAllah. Satu. Dia holistic, semua. InsyaAllah. Holistic. Ada emotional wellness? Ya. Korang buat apa ni? Maksudnya lepas makan, kena medication, mediation ke? Tak ada? Bukan. Makan je? Dia sebenarnya, apa yang ada dekat dalam Squad A Plus ni, contohnya macam ekstrak pegaga, ekstrak ginkgo biloba, ada ashwagandha. Semua benda-benda ni membantu untuk fokus, untuk concentrate. Lepas tu dia stabilize your emotion. Dia membantu tau. You jangan expect kalau anak you aktif, makan tiba-tiba dia senyap. Itu bahaya. Itu kalau boleh kita tak nak. Sebab tu kita cakap Squad A Plus ni dia adalah support nutrition. Patutlah dia support. Yes, dia support nutrition untuk otak, untuk perkembangan fizikal, untuk fokus, untuk selera makan. You takkan nampak benda tu dalam masa 1 minit, 2 minit, 1 jam. You kena konsisten. You konsisten setiap hari you makan. Kalau you tak nak makan 2 pun tak apa. You makan 1 biji 1 hari, insya-Allah. Dalam masa 7 hingga 2 minggu, 7 hari hingga 14 hari, you akan nampak perubahan kat anak you. Tapi ada satu komen ni tau, macam negatif ni saya baca. Jangan makan kalau anak tantrum. Kenapa cakap macam ni? Sebab apa? Patutlah. Jangan makan kalau anak tantrum. Sebab dia bantu untuk dia slow down ke anak saya. Patutlah. Sebab ada emotional wellness. Dia stabilize, Aisyah. Kalau macam anak tantrum ni, kadang-kadang energy dia spike tau, tinggi sangat. So bila tinggi sangat, you consume benda ni, insya-Allah dia akan bantu untuk stabilize your emotion, your energy. So daripada tinggi sangat, you akan jadi lagi tenang. Tapi kalau anak tu macam tak fokus, lemau, tak faham, nak bercakap malas, dia akan bantu. Sebab tu support nutrition ni penting. Ginkgo biloba, ashwagandha, ekstrak pegaga, semua benda ni penting untuk tumbesaran otak dan juga fizikal anak-anak. Panjang kan video ni? Tapi kalau korang tengok dekat TikTok The HH Family, ada banyak video yang lebih pendek-pendek yang kita post dekat situ. So korang jangan lupa check out The HH Family punya TikTok, okay?